pemusnahan dan pelupusan rokok-rokok yang dirampas oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Sarawak Kuala Lumpur dengan kerjasama gabungan pengimport dan pengilang tembakau Malaysia, yang mana pada kali ini kita berjaya ataupun akan memusnahkan rokok-rokok bernilai sebanyak 46 juta batang, 46,315,000 batang rokok-rokok tak sah, rokok-rokok kretek yang beratnya sebanyak 69,472.50 kilogram, yang mana rokok-rokok ini dianggarkan bernilai sebanyak 5.074 juta yang melibatkan duty import dan cukai sebanyak 18.764 juta. Dan ini merupakan rokok-rokok rampasan bagi kes-kes yang telah diselesaikan dalam tempoh antara 1 hingga 3 tahun. Dan proses pelupusan dan pemusnahan ini telah mendapat kelulusan oleh Ibu Bahagian Pengurusan di Ibu Pejabat dan juga oleh Kementerian Kewangan, yang mana pada hari ini rokok-rokok yang kita jangka ataupun kita akan musnahkan ataupun akan lupuskan ialah rokok-rokok kretek yang terdiri daripada jenama-jenama Gudang Garam, Jarum, Suria, G Samsu, Nusantara, Lakman, Taipan, Moden dan sebagainya lah. Dan manakala rokok-rokok putih ataupun rokok-rokok tiruan yang mempunyai jenama seperti Loveman, Canyon, John, U2, June, Taipan, Modeng, Kingston, Astro, Scope, Pine, Mime, Zone King dan juga jenama-jenama lain. Ada banyak jenama-jenama yang kita akan lupuskan hari ini. Dan telah dicadangkan bahawa pelupusan ataupun pemusnahan rokok-rokok ini hendaklah dilaksanakan secara dirincik ataupun screening dengan mesin perincik, yang mana dilaksanakan oleh kontraktor yang kita lantik. Dan sisa rokok-rokok ni yang telah dirincikkan, termasuk tembakau dan juga kotak-kotak rokok berkenaan, akan dilupuskan di tempat-tempat tertentu yang mana ianya dikawal oleh Jabatan Kastam daripada mula proses perincikan tu sehingga ianya dilupuskan di tempat-tempat tertentu.